Di sini, dengar ni. Bunyi kan? Tapi kenapa yang ni tak gerak? Cermin tak gerak. Assalamualaikum. Kembali kita ke Transmatic Autobenz. Hari ni kita ada sebuah kereta yang klasik. Customer datang, dia komplain dia punya tingkap tak boleh naik lah. Dia bayar tol, dia tap touch and go. Lepas tu dia nak jalan tu, tengok-tengok, alamak, tak boleh naik pula cerminnya. Terus dia datang sini. So bila kita check, korang dengar ni motor dia. Klek, 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 klek. Dia ada bunyi. Tapi power window tak jalan. So maksudnya motor dia elok lah. Dia punya current semua ada kan. Tapi dia punya window regulator dia rosak. Biasalah, benda dah lama. Dia mungkin dah berkarat ke, dah jam ke kat dalam tu kan. So ni lah dia window regulator dia. Okay, dia mechanical lah sikit lah kan. Dia gigi-gigi macam ni je. So benda ni yang akan naikkan cermin kita. Jet. So bila kita dah tukar benda ni, InsyaAllah settle. Benda ni bukannya untuk kereta klasik je kan. Kadang kereta-kereta model-model baru pun benda ni boleh failure. Sebabnya dah nak rosak kan. So benda ni sebenarnya dia depends kepada penjagaan juga kan. So korang kalau rajin-rajin tu, kereta selalu bersidai dekat luar. So getah-getah cermin ni, getah-getah cermin ni dia akan jadi keras. So bila keras, better sambil-sambil korang kalau rajin-rajin tu, bolehlah spray silikon spray dekat celah-celah ni kan, untuk dia punya perjalanan tu, travel dia lancar. So kalau korang nak dapat apa-apa ilmu, input, nak tanya apa-apa soalan, korang jangan lupa follow kita punya Instagram, Facebook, TikTok dan juga YouTube untuk dapatkan update-update semasa. Kalau korang ada masalah apa-apa kereta yang berkaitan Mercedes, BMW, boleh datang ke Transmatic Autobenz. Macam biasa, I see you guys in the next video.